Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismail Channel. Untuk hari ini kita ingin review kita punya Xiaomi TV Box sebab ramai yang komen dan mengatakan bahawa sisi gelap dan perangkap maut produk Xiaomi simple je. Guna remote, pergi setting, disconnect wifi. Selepas tu cuba connect balik, lihat apa yang jadi. Lepas tu ramai yang pelik lah. Nak faham cuba test dulu, nanti baru faham. Okey. Ini ada orang katakan ini masalah wifi channel. Set fix channel di router supaya dia tidak bertukar. Tak ada sesiapa maklumkan dan alertkan tentang lubuk maut ini. Set saya sampai sekarang dah tak boleh connect. 1001 cara dah cuba tetap gagal. Okey, first kali ini kita terpaksa record juga sebab kalau jadi apa-apa ini sebagai bukti lah benda ni terjadi. So dia kata macam mana tadi? Guna remote, pergi setting, disconnect wifi. Okey, sekarang kita sudah disconnect wifi dan kita cuba buka semula. Okey, connected. Okey, so ini sudah kita connect balik. Cuma kita tidak faham macam mana maksud dia ni. Mungkin kita risau beginilah, dia akan jadi DNS problem bila disconnected macam tadi. Tapi kalau kita buka ni, ni dia boleh terus buka. Okey, lepas tu dia cakap tadi tentang wifi disconnection. Sebab begini, kemungkinan besar dia ada satu masalah iaitu DNS punya router, di mana router itu cuba untuk block IP kepada TV box itu. Macam ginilah, contoh macam aku pernah berlaku lah kepada aku punya router. Aku punya router ni dia block anything tentang kalau aku buka website. Buka website dia terus diagnose tidak dapat buka. Tapi ada certain website yang boleh buka tapi terlalu minimal untuk buka. So cadangannya kalau berlaku begini kan, try dengan wifi yang lain dulu. Kalau handphone boleh connect, lepas tu boleh gunakan apa semua tu, lepas tu try juga untuk fix channel router di dalam router itu sendiri, ataupun try minta setting, minta reset semula daripada Unify or Maxis supaya dia punya address tadi, dia punya DNS setting, segala dia punya config tu jadi kosong balik. Ataupun menggunakan local server ke apa, entah, aku pun tidak faham sangat, benda-benda ni terlalu complicated. Dan cuba untuk masuk semula wifi. Sebab bagi aku macam aku punya ni, sudah aku try cara tadi, pergi setting, disconnect wifi, dan aku cuba untuk connect balik, tiada masalah, alhamdulillah. Mungkin ada certain TV box yang akan ada masalah gitu. Jadi try untuk contact balik kepada korang punya seller dan minta hantar semula TV box itu dan minta dia untuk recheck balik apa masalah tersebut. Ataupun cuba untuk reset semula TV box or router or anything lah yang cuba untuk, sebab bila aku try ni so far tiada masalah. Jadi ini bukanlah bagi aku sisi gelap atau perangkap pun lah, tapi terbukti ini berjaya lah untuk dibuktikan bahawa tiada benda yang gaib berlaku di sini.